Salam guys, apa khabar semua? Diharap semua sihat-sihat. Okey, video hari ni berkenaan video unboxing kat deskripsi. Okey, satu barang aku order ni 16 pieces sebab aku nak letak dekat sini. Sebab masa aku buat video bahagian belakang ni dia terang sangat atau cerah sangat. Okey guys, aku nak unboxing Gunting dulu. Aku order 16. Tapi tak tahulah dalamnya ada berapa. Harap-harap semua cukup. Okey, unboxing. Aku jauhkan sikit lah supaya nampak. Ni aku keluarkan ni. Aku order warna ni lah, warna cantik. Elok sikit. Okey. Macam baik tak? Memang cantik. Okey, aku nak lekat dekat sini lah macam ni. Satu persatu. Harap cukup lah 16 pieces. Kalau tak cukup nanti boleh tambah lagi. Warna memang kilat tengok kilat. Nampak kilat. Memang cantik. Ada pelbagai warna lah. Dan yang ni dia macam sponge Tengok dia tebal sikit. Dia bukan macam kertas. Bila kita nak buka stiker dia, kita tengok warna apa dalam. Dia warna aluminium dia ada aluminium. Memang dia punya gam tu memang kuat. Saya rasa kalau lekat dekat dinding dia memang tak jatuh lah. Senang saja ni buka, lekat saja. Okey. Jadi warna ni, design ni memang cantik jugalah. Pelbagai design. Okey, yang ni ada 10. Yang ni ada 6. Jadi cukup lah. Cukup 16 Okey, ni stiker mozaik untuk homestay, untuk rumah, untuk pejabat. Siapa-siapa yang nak decorate rumah mereka, ruangan tamu ke, bilik ke, pejabat ke, boleh je beli, murah je, RM1 lebih saja sekeping. Okey, beli kat sini atau dekat bawah. Okey guys, jumpa lagi di video akan datang. Kalau belum lagi like, share dan juga langgan, sila like, share dan juga langgan saluran Viral News Malaysia untuk update video-video yang berinformasi dan juga bermanfaat. Okey, jumpa lagi guys.